So connectionnya elok, terutamanya kalau katakan in term of 4G dan juga 5G, amat-amatlah penting untuk orang-orang yang pakai internet 24 jam, especially macam Grab punya driver ataupun Grab punya rider lah untuk makanan. So ini dia top 5 phone yang ada 5G di bawah harga RM1,000 yang korang boleh beli, dan juga dia bukannya berkenaan pasal internet saja, connectivity saja, tapi in term of dia punya performance juga. Nama saya daripada Pocket Socket. So ini dia saya punya ranking. So let's go. Nombor 5 ni, ini adalah phone yang baru jadi rilis pada 10 Ogos hari tu, iaitu kita ada Xiaomi Redmi 17 5G. Yes, ini adalah phone yang terbaru daripada Xiaomi dan saya amat-amatlah recommend dekat korang untuk beli ni sebab dia punya USP dan juga dia punya spek memang kena dengan harga dia. Korang boleh dapatkan sekarang dengan harga promo yang berharga dalam RM800 ke RM900. Korang boleh beli time Merdeka punya sale semua tu. Jangan risau, bukan saja dekat Redmi 17 5G ni saja, tapi untuk semua phone-phone yang saya listkan dekat sini lah. Chipset dia pakai Snapdragon 4 Gen 5. Yes, memang Snapdragon 4 Gen 5, tapi dia still power dia hampir sama dengan Snapdragon 6 Gen 3 ataupun dengan MediaTek Dimensity 6300, yang di mana Antutu score dia dalam range 500 to 600k. So korang tak ada masalah in term of speed dan juga korang punya ni lah penggunaan untuk daily usage. Dan juga dia ada 4GB RAM dan juga 128GB of storage. Display dia 6.9 inci LCD display dengan 120Hz refresh rate. So tak ada masalah pun sebenarnya untuk phone-phone sekarang. Memang dengan harga bawah RM1,000 korang takkan dapat refresh rate yang 60Hz, 90Hz. Memang dia punya kota dia memang sekarang 120Hz dan ke atas. Dan untuk dia punya bateri dia ini adalah benda yang paling baru daripada Xiaomi, 7500 mAh dan juga dia punya fast charging 45W. So daripada list-list yang saya ada sekarang ni, ini antara yang paling besar lah bateri yang ada dekat dalam list ni. So kalau katakan korang adalah Grab rider ataupun Grab driver yang nakkan second phone yang nak pakai untuk drive, untuk ride, tak ada masalah, korang boleh je beli phone ni sebab dia punya battery life dia boleh sampai at least 18 jam ke 21 jam kalau katakan korang turn on macam Grab ataupun aplikasi-aplikasi yang korang pakai untuk driver ataupun rider. Tapi itulah, dia punya kamera dia basic saja. Kamera dia 50MP saja, so tak ada apa-apa extravagant sangat in term of dia punya kamera. Just biasa punya kamera daripada Xiaomi. So kalau katakan korang nak beli, boleh je saya letakkan list Shopee punya link kat bawah ni. Korang boleh je tengok harga dia. Kalau korang berkenan, korang boleh je tengok dan juga beli terus. Okay, next one kita ada Vivo punya phone. So kalau katakan korang adalah pengguna Vivo ataupun korang suka OS Fun Touch OS daripada Vivo, korang boleh beli phone ni, iaitu kita ada Vivo Y21 5G, yang di mana dia punya chipset dia pakai Dimensity 6300, sesama saja dengan chipset Snapdragon 4 Gen 5 dan juga 6 Gen 3. Dia punya Antutu score dia dalam 500 ke 550,000 dan juga dia punya screen dia 6.74 inci LCD HD Plus 120Hz. Dan saya boleh cakap yang kebanyakan phone-phone sekarang memang still pakai HD Plus punya display. Diorang takkan bagi 2K dan juga bagi AMOLED OLED macam tu lah untuk range RM1,000 ni, sebab korang kena sacrifice kan korang punya screen yang elok untuk 5G punya connectivity. Sebab untuk letak connectivity 5G ni korang memang tak boleh nak dapat lagi murah sebenarnya, sebab 5G ni benda baru juga sebenarnya. So diorang nak kena cekau duit korang dulu untuk dapatkan that kind of performance lah semua tu. Korang boleh dapatkan dengan bateri 6500 mAh dan juga fast charging dia 44W, and untuk charging dia saya boleh cakap 0 to 80% dalam 30 ke 40 minit sahaja. So tak adalah lambat mana, tak adalah cepat mana, dia sedang-sedang saja. And then apa yang diorang cakap adalah diorang punya durability untuk phone Vivo Y21 ni is the best one. So kalau katakan korang adalah Grab rider
memang salah satu benda yang paling important dekat dalam korangnya phone adalah durability. So bila korang ride, kita tak tahu yang phone tu akan jatuh ataupun phone tu akan tergelincir or even tercalar ke, korang terjatuhkan masa korang tengah pegang ke. That's number one untuk orang-orang Grab rider ni, sebab korang tak boleh nak pegang phone betul-betul. Contoh kalau korang bawa banyak barang-barang customer kan, kita tak boleh nak buat apa-apa. Kalau katakan benda tu nak jadi, jadilah. So having a good durability punya phone is something that really important kalau katakan korang adalah Grab rider. So macam tu lah. So next one, kalau katakan korang nak beli phone Oppo pula, kita ada Oppo A6s. Dia punya spek sama je macam Vivo Y21 tadi. Dia pakai Dimensity 6300 dengan Antutu score dalam 500 ke 550,000, and then dia punya screen 6.75 inci HD plus SDD 120Hz, and then dia punya kamera dia 50 megapiksel, dan juga bateri dia 6500 mAh, dan juga dia punya fast charging dia pun support 45 watt. So tak ada masalah kalau katakan korang nak beli phone ni, sama je macam Vivo tadi. Maybe korang dapatkan dengan dia punya harga yang lagi murah. So siapa tahu kan, kalau katakan Oppo punya ni lagi murah daripada Vivo tadi tu, so korang boleh je dapatkan kalau katakan harga dia lagi murah daripada tu. So next one, and then yang kedua ni adalah phone yang paling selalu saya recommend, dan saya boleh cakap this is one of the best Xiaomi punya phone yang pernah diorang produce, iaitu kita ada Xiaomi Redmi Note 15 5G, yang di mana yang ni dah dilengkapi dengan Snapdragon 6 Gen 3 dengan Antutu score dia dalam 600 ke 650K, yang di mana dia lebih sikit daripada phone-phone yang lain macam contoh Dimensity 6300, Snapdragon 4 Gen 5. Yang ni dia lebih stable sebabkan dia adalah mid-range punya processor. And also apa yang menarik pasal phone ni adalah dia punya curved screen, so korang boleh dapatkan premium feeling dan juga dia punya lightweight punya feeling. So kalau kata korang nak phone yang ringan dan juga ada curve, korang boleh beli Redmi Note 15 5G ni lah. And then untuk RAM dia ada dua variant, 6GB dan juga 8GB, dan juga storage dia pun depends on the RAM juga. Kalau katakan korang nak beli yang 128GB, korang boleh dapat 6GB saja. Kalau 8GB, korang boleh dapat 256GB of storage. And then untuk screen dia pakai 6.77 AMOLED screen display, yang di mana ini adalah the best screen yang ada dekat dalam list ni. And also dia ada 120Hz refresh rate. And then untuk kamera dia pula, dia ada main kamera 108MP. It's going to make memang premium lah. Yang ni yang paling berbaloi dengan harga dia, sebab harga dia memang stick dengan harga yang dululah, 900 ke 1000 ringgit. Untuk dia punya bateri dia, ini yang paling rendah 5520 mAh saja, tapi korang boleh dapatkan sekali dengan fast charging 45 watt. Kalau katakan untuk saya lah, opinion saya boleh cakap ini yang paling good for the bucks. So kalau kata korang nak beli ni, korang tak kisah pasal bateri yang kecil, korang boleh je beli Xiaomi Redmi Note 15 5G ni. So next one, so yang ini saya boleh cakap phone ni dia atas sikit, dia bukan RM1000 tapi harga dalam 1100, 1150, 1200, depends on korang beli time bila. Saya recommend korang untuk beli time kemerdekaan punya sale, so lagi murah lah sebenarnya. So ini dia Poco M8 Pro 5G. So Poco M8 Pro 5G ni dah dilengkapi dengan Snapdragon 7S Gen 4 yang Antutu score dia dalam 800K ke 900K, equivalent dengan Snapdragon 8 Gen 1, tapi dia lagi rendah 100,000 punya performance sikit lah. Tapi korang still boleh dapatkan performance tu yang sama macam Snapdragon 8 Gen 1 ni. And then yang ini yang paling best, dia punya storage dan juga dia punya RAM dia yang paling besar, 12GB of RAM dan juga 512GB of storage. Tapi yang ni harga dalam 1,300 ke 1,400 macam tu lah. Tapi kalau katakan korang nak spend lebih sikit, korang boleh dapatkan, jangan risau, tak ada masalah. Dan untuk screen dia pakai 6.83 inci 1.5K AMOLED screen display dengan 120Hz of refresh rate. And then dia punya bateri dia 6500 mAh, tapi korang boleh dapatkan sekali dengan fast charging 100W yang membuatkan phone ni boleh charge 0 to 80% dalam masa 30 ke 40 minit saja. That is very fast untuk orang-orang yang memang nak charge lalu ataupun nak rushing, jenis yang bangun pagi terus charge phone, lepas tu mandi dan
10 ke 15 minit korang cabut untuk pergi kerja. This is the best one lah, I would say. So daripada ranking tu, korang rasa korang akan beli yang mana? Korang boleh komen kat bawah ni. And also jangan lupa leave a like, share dan juga komen. Komen kat bawah ni korang punya pendapat. And also kadang-kadang korang dah beli phone ni, korang boleh je beritahu korang punya opinion and also review. Nama saya Yul daripada Pocket Socket. Assalamualaikum dan bye-bye.